Jelaskan apa itu produk kosmetik semula jadi ni. Okey. Terima kasih DJQ kerana menjemput saya dalam program ini. Okey. Secara umumnya kosmetik semula jadi ni adalah merupakan produk kosmetik yang berasaskan sumber tumbuh-tumbuhan dan dia tidak mengandungi bahan kimia ataupun bahan sintetik. Okey. Dan menurut garis panduan produk kosmetik Malaysia, terdapat tarifan yang khususlah untuk kosmetik ni. Di mana kosmetik ni sebenarnya adalah produk yang digunakan pada luaran tubuh, iaitu kulit kita, gigi, bibir, rambut, kuku dan luaran alat kelamin juga adalah definisi yang tergolong dalam kategori kosmetik. Di mana contoh-contoh produk kosmetik ini adalah seperti daripada definisi yang saya sebutkan tadi adalah seperti sabun, sabun, shampoo, lotion, lotion badan, ubat gigi, pewangi, pewarna rambut, krim pencukur juga dikategorikan dalam kategori kosmetik. Untuk tujuan apa? Tujuannya adalah untuk membersih, untuk mewangi, untuk memulih bau badan, untuk melindungi ataupun kita panggil maintenance lah, untuk menjadikan tubuh badan kita ni dijaga dengan keadaan yang baik. Okay. Dan kita nampak sekarang trend ataupun kebelakangan ni produk kosmetik semula jadi ni semakin mendapat perhatian. Ini kerana kita tidak dapat dinafikan lah pengusaha kosmetik ni memang mempunyai promosi yang kreatif, di mana mereka pandai mencari sasaran customer mereka, menggunakan teknik pemasaran yang luas dan juga menggunakan medium-medium yang mudah dicapai oleh pengguna lah. Contoh pembelian melalui online dan juga media sosial, di mana sekarang ni kan semua di hujung jari je, semua mudah diakses lah. Betul. Dan berdasarkan produk-produk kosmetik ni, terdapat kebanyakannya lah bahan semula jadi yang terdapat di pasaran adalah bahan kosmetik semula jadi seperti aloe vera atau dikenali sebagai lidah buaya, minyak argan ataupun minyak tea tree oil lah kalau perasan ada produk-produk yang mengandungi bahan kandungan semula jadi ni. Selain daripada itu, saya nak kongsikan lah terdapat sebuah universiti di Pantai Timur telah mengambil bahagian dalam perkembangan ini, di mana mereka telah menghasilkan produk yang berasaskan sumber tumbuh-tumbuhan ni, iaitu lip balm yang dihasilkan melalui minyak kelapa darah dan gabungan tomato serta carrot ataupun lobak merah. Selain itu mereka juga menghasilkan satu lagi produk iaitu lotion, iaitu berasaskan kulit tembikai. Ini adalah contoh produk-produk kosmetik yang berasaskan tumbuh-tumbuhan yang bebas daripada bahan kimia. Okey, itu Puan dah definisikan bagaimana kita kena faham kosmetik semula jadi ni macam mana. Dah bagi siap contoh dah tu. Terus saya nak cari dekat media sosial nak beli barang. Tapi Puan, betul. Bila sebut maintenance, kadang kita ni tengok nak cantik je. Maintenance ni diingatkan kereta dia je. Badan kita pun perlukan maintenance juga kan. Okey, tapi bila sebut pasal kosmetik semula jadi, ada juga yang dikata saya ni daripada dulu memang pakai produk yang biasa pun tak kisah. Ya, memang daripada dulu pakai toner macam tu je. Kan? Macam mana kita nak faham bezanya antara kosmetik semula jadi dan juga kosmetik biasa ni, Pak? Okey. Memang terdapat beza kerana kosmetik semula jadi dan kosmetik biasa ni, bezanya adalah dari segi kandungan bahan dan juga cara penghasilan, proses penghasilan produk tersebut lah. Kerana kosmetik biasa ni biasanya memang mengandungi bahan kimia. Saya bagi contoh lah, paraben sebagai pengawet, sodium lauryl sulfate sebagai ejen buih, ataupun bahan pewarna sintetik. Okey, ejen-ejen ni amat perlu untuk pengusaha produk masuk dalam produk mereka, kerana untuk memastikan produk itu tahan lama. Bahan pengawet kan, untuk tahan lama dan menghasilkan bau yang wangi dan mengekalkan tekstur kosmetik itu sendirilah dengan keadaan yang baik. Walau bagaimanapun, walaupun sekarang ni memang pengguna lebih ke arah kosmetik semula jadi, namun mereka ni masih perlu berwaspada dan perlu berhati-hati untuk memilih produk
kosmetik semula jadi kerana tak semua bahan semula jadi tu 100% tidak menghasilkan alahan ataupun reaksi iritasi pada kulit. Jadi mereka perlu teliti kandungan produk bahan semula jadi dalam produk tersebut lah. Dapatkan juga nasihat daripada pakar. Betul. Macam mana kita nak pastikan ia benar-benar asli konten ataupun isi kandungan dalam produk berkenaan sebenarnya memang semula jadi dan juga selamat untuk kita. Puan. Terima kasih DJQ. Okey, sebenarnya terdapat kajian yang menunjukkan bahan semula jadi tertentu juga boleh menyebabkan kesan sampingan ataupun alahan pada kulit, iaitu mengandungi allergen yang kuat. Allergen ni adalah satu agen yang mencetuskan alahan atau reaksi alahan pada kulit. Contohnya peppermint, eugenol dalam minyak cengkeh, ataupun limonin dalam minyak citrus. Itu adalah contoh-contoh yang saya boleh berikan yang boleh menyebabkan dermatitis kontak ataupun kontak dermatitis, iaitu alahan pada kulit. Okey. Jadi kosmetik semula jadi tanpa proses penyimpanan yang betul juga berisiko menjadi tercemar dengan mikroorganisma. Contohnya seperti bakteria dan kulat. Disebabkan apa? Proses penghasilannya tidak mengikut piawaian yang sepatutnya. Kerana proses penghasilan kosmetik ni sepatutnya dihasilkan di bawah fasiliti yang mempunyai GMP ataupun Good Manufacturing Practice lah, amalan perkilangan yang baik. Jadi mereka GMP ni fasiliti yang mempunyai GMP mempunyai standard-standard tertentu lah yang perlu diikuti oleh pengusaha kosmetik. Okey. Dan saya boleh beri satu tips lah jika pengguna ingin membeli sesuatu produk. Contoh mereka telah beli satu produk, contoh lotion lah. Mereka sebenarnya boleh sapu di bahagian kecil pergelangan tangan. Biarkan selama 5 minit. Ini disarankan pada semua pengguna lah kerana kita nak pastikan produk tu betul-betul sesuai dengan mereka. Letak dekat pergelangan tangan pun? Letak dekat pergelangan tangan. Contoh, biar 5 minit, ulang 2 hingga 3 kali sehari. Dan kita ulang durasi tu selama 7 hingga 10 hari. Maknanya kita kena beli jugalah dulu. Sebab test dulu test dulu. Kita panggil patch test, ujian tampalan. Kerana alahan tu dia tak semestinya timbul serta-merta mengikut kulit individu tu. Ada individu tu mungkin 3-4 hari dah dapat alahan. Ataupun seseorang individu B tu 7 hari atau 10 hari baru dapat alahan. Ataupun tak ada alahan langsung. Jika tak ada alahan langsung, mungkin mereka boleh menggunakan sesuai lah dengan kulit mereka. Namun jika ada alahan ataupun reaksi yang contoh merah-merah ataupun kegatalan ataupun bengkak yang luar biasa, pastikan mereka stop, berhenti menggunakan produk tersebut. Cari produk lain pula. Awak tak sesuai lah tu. Jangan tengok pada harga. Maksudnya tak sesuai. Kan? Jadi kadang-kadang tu dia beli tengok, ini try terus lah. Dah beli dah elok dah ni. Saya juga boleh cadangkan lah sebab setengah pengusaha kosmetik ni dia ada sediakan satu set sampel produk. Setengah jenama dia ada menyediakan dan sebenarnya kita boleh beli dululah produk sampel tu untuk kita test dan ikut kesesuaian kulit sebab kualiti kulit individu ni sebenarnya tak sama. Okey, kalau tak ada dermatitis, kontak dermatitis. Okey, saya dah belajar medical ni kalau macam ni. Dah sebut tu. Lulus nasib baik. Sebab apa kadang-kadang Puan bila sebut pasal produk-produk ni, dia kata produk saya ni memang original natural. Homemade pula tu. Bila homemade tu yang kita risau tu. Sebab tadi Puan sebut ada GMP. Dia kata saya buat kat belakang ni. Awak tak percaya cuba tengok belakang ni. Saya ada tempat-tempat nak potongnya, tempat apa semua. Nak rebus nak rebusnya. Saya 7 hari 7 malam rebus ni. Confirm menjadi. Tapi macam mana kita nak pastikan pula bila produk itu dah dapat dipasarkan, lepas tu ada pula sampel tak sesuai, tapi bila ada setengah-setengah kita ni, kita dengar orang cakap tu, kat kulit saya sesuai macam tadi Puan kata kan, keselasian tu. Dia tengok cantik kulit muka dia sebab pakai produk tu, tapi nak pastikan kita ni memberikan perhatian yang lebih dalam produk-produk tertentu sebelum kita beli tu, apa mungkin langkah-langkah utama yang perlu kita titik beratkan? Okey, dia ada syarat utama lah untuk pastikan produk ni kita yakin dia selamat kan. Okey, di Malaysia sebelum sesuatu produk tu kita nak import, kita nak kilangkan, kita nak edarkan atau kita nak jual, syaratnya adalah perlu bernotifikasi. Notifikasi ni maksud dia bukanlah diluluskan
bukan bermaksud diluluskan KKM. Sebab kita perasan pengusaha produk ni suka cakap produk tu lulus KKM, lulus KKM. Sebenarnya notifikasi ni adalah KKM yang keluarkan. Kementerian Kesihatan mengeluarkan notifikasi. Maksudnya mereka mengeluarkan nombor notifikasi untuk diletak pada produk. Yang scan tu pun orang kata ada apa imbas yang warna imbas tu untuk kita check produk tersebut ada notifikasi ke tidak. Itu saya akan terangkan dengan lebih details nantilah. Okey. So notifikasi ni apa dia notifikasi ni? Apa tu? Okey, dia macam ni. Kita nak notify produk tu memang berada di pasaran. Baik. Dan produk tu diisytiharkan. Ia adalah satu proses pengisytiharan. Dan nak dapatkan notifikasi, nombor notifikasi ni bukanlah sesuatu yang mudah juga. Kerana terdapat tata cara ataupun SOP yang perlu diikuti oleh syarikat pengusaha kosmetik tersebut. Baik. Di mana mereka ni perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan produk yang hendak dipasarkan tu selamat dan berkualiti. So mereka perlu mengikut tarifan kosmetik yang saya sebutkan tadi. So kalau memang produk kosmetik ada lotion, ikut lotion. Bukan sejenis ubat, memang kosmetik. Okey. So notifikasi ni nak pastikan produk itu memang ada di pasaran dan mereka perlu sediakan dokumen-dokumen yang relevan lah. Dokumen relevan ni maksudnya mereka perlukan dokumen apa bahan yang terdapat dalam produk mereka. Sebab mereka, sebelum mereka membuat sebarang tuntutan, mereka perlu selarikan tuntutan mereka dengan dokumen yang mereka serahkan kepada pihak KKM. Okey. Apabila produk tu telah dinotifikasi, produk tersebut juga perlulah mengikut undang-undang yang atau peraturan lah yang ditetapkan oleh KKM juga. Dan apabila telah dinotifikasi, pihak KKM sebenarnya dah ada data mereka lah. Dan pihak KKM akan sentiasa pantau perkembangan produk tersebut. Baik. Kalau ada orang report, mungkin. Ya. Okay. Sebab itulah kadang-kadang kita nampak, ada satu produk kosmetik ni ada produk recall atau panggilan produk. Okey. So pihak KKM akan kenakan tindakan regulatory lah jika mereka ni gagal patuhi peraturan yang ditetapkan oleh KKM. SOP-nya tu Ya, SOP. Isu keselamatan produk ni amat penting sebab memang perlu dihasilkan bawah JMP yang macam saya sebut tadi, kita risau akan stability. Dia ada berkait juga dengan stability produk. Sebab semula jadi dia tak ada bahan kimia, tak ada bahan pengawet, betul. Jadi dia akan terkait dengan stability produk. Kestabilan tu. Yes, kestabilan. Yelah lama so, kalau tak stabil, tercemar, dia akan menyebabkan jangkitan kulit. Yang kita risau, jangkitan yang berpanjangan lah, seperti sepsis. Okey. Itu pengguna-pengguna dekat luar tadi. Ada yang bertanya kan, dia kata, saya memang pakai dah lama dah, tak kisah ni, okey je. Kena juga ke ada notifikasi KKM tu? Okey. Sebenarnya, betul ke pengguna tu telah menyemak betul-betul adakah produk itu ada notifikasi atau tidak? Kadang-kadang sebenarnya pengguna tidak maklum mana nak check notifikasi ni. Sebab setengah produk tu contoh seperti eyeliner contoh satu batang, dia tidak akan tulis pada produk tersebut lah. Dia akan letak di kotak. Nombor notifikasi akan dinyatakan di kotak. Baik. Dan cara nak check tu sebenarnya boleh boleh layari lah laman web NPRA, www.npra.gov.my. Kat situ boleh search product status, ataupun boleh download ataupun muat turun aplikasi NPRA product status. Semua platform boleh gunalah. Contoh Android ke Huawei ataupun App Store. Baik. Okey, ada langkah-langkah dah disediakan. Jadi semak betul-betul. Kadang-kadang kesan sampingan tu dia bukan serta-merta. Dia memang makan masa. Kita risau jangka masa panjang tu. Yang penting kena pilih produk yang selamat. Okey, sekarang ni Puan, kita nak tahu juga perkara bila sebut pasal selamat ni, apa sebenarnya yang perlu kita berikan perhatian sebelum kita nak beli satu-satu produk tu dan juga sebelum kita nak menggunakan produk-produk kosmetik, khususnya produk kosmetik semula jadi ni. Okey, terima kasih DJ Q. Okey, apa yang pengguna perlu concern ataupun beri perhatian pastikan produk tu memang bernotifikasi walaupun ia adalah kosmetik semula jadi. Baik. Sebab kosmetik semula jadi ni perlu juga didaftarkan. Dia tertakluk pada pendaftaran dan notifikasi produk. Okey. Kerana terdapat setengah produk kosmetik ni dia membuat tuntutan yang berlebihan dan mengelirukan, terutama tuntutan yang berkaitan dengan fungsi rawatan penyakit. Ataupun berkaitan dengan fungsi fisiologi. Kerana fungsi rawatan ni kebanyakannya adalah untuk ubat-ubatan, bukan untuk
kosmetik. Kerana takrifan kosmetik tu macam saya sebut tadi kan, dia membersih, mewangi, dia untuk luar tubuh badan, bukan untuk merawat dalaman. Okey. Jadi pengguna perlu alert tentang tuntutan yang berlebihan. Contoh seperti dia akan cakap, kandungan produk ini mengandungi 100% bahan semula jadi. Tidak akan memberikan kesan sampingan langsung. Selalu kita dengar tu. Lepas tu ada contohnya juga menyatakan ni boleh stop jerawat dalam masa 7 hari. Boleh berhentikan, boleh memulihkan kulit. Memutihkan kulit selama 5 hari. Seawal 5 hari. Kita dengar tu terus pakai. Jadi kena alert ataupun beri perhatian pada tuntutan macam ni, kerana ia adalah overclaim. Kita panggil overclaim lah, tuntutan berlebihan, di mana ini tidak realistik. Ini tidak realistik, di mana memang boleh putih. Maksudnya jika ada begitu, mungkin dia akan letak bahan-bahan tertentu di dalam produk kosmetik tersebut. Dan selain daripada tu, mereka perlu pertimbangkanlah, kerana setengah produk kosmetik tu kalau dia nak buat tuntutan berlebihan, mereka perlu sediakan data-data ataupun kajian-kajian saintifik. Kalau mereka pengusaha kosmetik untuk ingin membuat tuntutan sebegitu yang berkaitan dengan kuantitatif, sepatutnya perlu ada kaedah saintifik serta analisis keputusan ujian. Baru diyakinilah. Selain tuntutan dan iklan yang saya sebutkan tadi, mereka juga perlu, pengguna perlu alert tentang kesan alahan kosmetik itu sendiri. Panggil side effect tu kan? Side effect. Okey. Jadi itu antara orang kata perlu kita berikan perhatian sebelum kita nak beli satu produk. Tadi Puan pun dah kongsikan. Nanti dah beli tu minta sampel sampel kit dulu kan? Test kit dulu. Letak dekat pergelangan tangan tu, tengok dia tak kesan-kesannya tu. Tapi Puan, kalau kita mungkin dah terpakai, kita pun kata memang tak ada apa-apa, risiko-risiko yang mungkin timbul, balik semula kepada soalan yang macam tadi, yang tadi WhatsApp tu kan. Apa risiko yang mungkin timbul jika dia beli produk tu, dia dah pakai lama dah, ataupun dia baru nak pakai, dia tengok ini semula jadi, confirm selamat ni, hasil daripada bumi dia kata kan. Jadi tapi produk tu tak ada notifikasi KKM. Apa side effect dia juga? Okey, risiko kalau produk tu tak ada notifikasi ni, dia akan ada kemungkinan potensi kerancunan ataupun kerosakan pada kulit ataupun kesan kesihatan jangka masa panjang. Itu yang kita bimbangkan. Maksudnya kemungkinan besar ia mengandungi bahan yang memang tercemar, tak selamat ataupun berbahaya. Okey. So salah satu risiko utama produk kosmetik ni tercemar, seperti yang saya ulang semula, adalah penghasilan yang tidak mengikut piawaian yang sepatutnya. Maksudnya tidak mengikuti amalan perkilangan yang baik. GMP tadi. GMP tadi. Okey. Selain pada itu, produk kosmetik yang tidak bernotifikasi ni yang kita paling bimbang adalah dia mengandungi bahan yang tidak didedahkan. Seperti yang kita maklum, kalau bahan produk itu dinotifikasi, kita ada dokumentasi daripada pihak syarikat, kita boleh trace. Okey, jika tidak ada notifikasi dan dia ada bahan-bahan berbahaya seperti contohnya mercury, ini banyak kalilah kita sebut, hydroquinone, tretinoin, ia amat bahaya kepada kulit kerana tretinoin ni contohnya ada sejenis ubat. Dia bahan kimia kan, sejenis ubat. Ya, betul, ia adalah untuk ubat anti jerawat, tapi ia perlu diprescribe oleh doktor. Maksudnya mengikut kesesuaian, mengikut dos tertentu, mengikut frekuensi dan durasi tertentu. Dan jika mercury pula, kalau kita sapu pada kulit, sebenarnya ia boleh meresap ke dalam darah dan boleh mengakibatkan penyakit saraf tadilah. Jadi itu antara side effect ataupun kesan sampingan lah, risiko sekiranya anda beli dah ataupun pernah pakai ke ataupun baru nak pakai produk kosmetik semula jadi tapi tak ada notifikasi daripada KKM. Jadi Puan pun dah kongsikan tadi macam mana nak check notifikasi ni, terus ke portal npra.gov.my. Tapi di hujung-hujung ni Puan, kita dah pun nak menutupkan tirai untuk hari ni. Kita bersama dengan Puan Yanti. Walaupun banyak persoalan kita pasal kosmetik ni, tambah-tambah kosmetik semula jadi, sebab buka je media sosial, 100% natural gitu kan. Tapi kita nak tahu juga apa pesanan Puan kepada orang di luar sana, pendengar-pendengar Selangor FM khususnya, yang menggunakan kosmetik semula jadi ataupun baru nak mulakan kosmetik semula jadi ni. Okey, so nasihat saya pada orang ramai atau orang awam, pada pengguna-pengguna semua,
sepatutnya mereka ini menilai dengan bijak tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh syarikat atau pengusaha kosmetik ni. Mereka perlu alert dengan testimoni yang dibuat oleh pengusaha syarikat. Selain daripada itu, mereka perlu berhati-hati menggunakan kosmetik semula jadi ni. Jangan cepat terperdaya dengan iklan-iklan. Sekarang syarikat-syarikat ni memang bijak membuat promosi kan, sampai kita ni cepat terpedaya. Ya, betul. Alright. Dan orang ramai juga perlu teliti bahan kandungan apa yang ada dalam kosmetik tersebut, dengan cara seperti yang saya sebut tadi, melalui laman web MPRA dan juga MPRA Product Status aplikasi. Okey. Selain pada itu, para pengguna juga perlu concern tentang kaedah pembungkusan. Sebenarnya kosmetik semula jadi ni dia tiada bahan pengawet, jadi kaedah pembungkusan tu amat penting kerana pembungkusan tu biasanya dibuat dalam bekas yang gelap lah. Dan pengguna perlu simpan kosmetik mereka ni di tempat yang sesuai, jauh daripada matahari dan suhu yang sesuai. Okey. Dan mereka juga perlu pastikan jika ada alahan yang berlaku ataupun reaksi kulit yang luar biasa, perlu stop ataupun berhenti menggunakan produk tersebut. Dan jika reaksi alahan tu serius, perlu pergi ke fasiliti yang sepatutnya lah, fasiliti kesihatan yang terdekat. Dan jangan lupa dan digalakkan untuk membuat aduan. Membuat aduan di bawah MPRA ada sediakan satu borang iaitu kita panggil Adverse Cosmetic Event Report Form lah. Daripada aduan yang kita boleh trace produk tersebut. Sebab memang ada kes-kes yang pesakit muda lagi tapi datang ke hospital dengan sakit buah pinggang tahap 4. Dan bila kita siasat, rupanya dia menggunakan bahan yang mengandung mercury. Dari situlah kadang-kadang sesuatu produk tu ditarik balik. Okey, jadi kita dah nampak itu kesannya, Puan. Tapi langkah-langkah nasihat dah diberikan. Mungkin ada lagi pesanan, Puan, kalau nak datang ke fasiliti kesihatan di Shah Alam barangkali. Kan, nak jumpa terus, saya nak jumpa lah Puan Yanti tu, nak tanya juga. Boleh ke ataupun macam mana sebenarnya? Kalau ada apa-apa pertanyaan, sebenarnya kita ada talian lah. Kita boleh tanya di Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, iaitu National Pharmacy Call Center, iaitu NPCC. Okey, talian dia adalah 1-800-88-6722. Ataupun boleh ikuti, kita ada media sosial, Facebook Kenali Ubat Anda, Instagram dan juga TikTok Kenali Ubat Anda. So kesimpulannya, pengguna mohon tolong kaji sebelum membeli produk kosmetik. Tolong kaji bahan dan maklumat pada produk tersebut. Okey.